Wah, banyaknya pilihan Etisub. Pening tak nak pilih yang mana ngam ni kan? Yelah, bass ni kan penting dalam elemen audio. Tak ada bass, bunyi rasa macam tak komplit lah. Don't worry, jom aku tolong korang pilih. Bukannya susah pun. First, untuk korang yang dah tukar Android player, yang ni paling sesuai untuk korang. Etisub ni just plug and play je dengan Android player korang. Nak pasang memang senang sebab kabel soket plug and play pun dah bagi sekali. Cocok, terus enjoy. Tak payah nak tarik wiring baru. Yang kedua pula, kita ada yang ni. Boleh tahan comel juga asas dia. Letak kat bawah seat ataupun kat depan ni, still nice. Tapi, kalau korang nak bass kuat sikit, aku suggest yang ni. Personally, aku suka design Etisub ni. Nampak clean, kemas je. Power pun boleh tahan lah. Orang kata ngam-ngam sui. Tapi kalau korang memang nak bass yang kau-kau punya, ambil yang ni. Ini memang A punya. RMS watts dia pun boleh tahan besar tau. 150 watts. Feel macam korang pakai subwoofer box. Untuk setiap active subwoofer ada didatangkan dengan volume control sendiri. So korang boleh adjust nak kuat ke nak pelan. So dah ada idea ke nak Etisub yang mana? Kalau korang nak info lanjut pasal Etisub ni, hubungi Audiobank hari ni.